Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzatul Akilah binti Aidin. Nombor matrik 0212010108900001. Saya belajar di OUM Johor Bahru. Dalam video saya ini, saya akan membentangkan tentang seorang tokoh yang amat berpengaruh dalam bidang pengajian Al-Quran, iaitu Prof. Dr. Fad Abdul Rahman Al-Rumi. Beliau merupakan tokoh ulama yang contemporary yang terkenal dengan karya agungnya yang berjudul Dirasah fi Ulumi Al-Quran, yang bermaksud kajian tentang dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Karya ini dianggap sebagai salah satu sumber rujukan penting dalam memahami keindahan Al-Quran, struktur dan keagungan ilmu-ilmu Al-Quran. Pada zaman moden ini, pembentangan saya akan merangkumi latar belakang tokoh, isi kandungan utama karya beliau dan serta pandangan beliau tentang keistimewaan dan keajaiban Al-Quran. Prof. Dr. Fad Abdul Rahman Al-Rumi ini ialah seorang sarjana dan pensyarah dari Arab Saudi. Beliau mendapat pendidikan tinggi dalam bidang syariah, tafsir dan ulumi Al-Quran, dan telah berkhidmat sebagai profesor di Universiti Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, iaitu salah satu universiti yang terkenal dan terkemuka di dunia. Sepanjang karier beliau telah menghasilkan banyak buku ilmiah, sebagai contoh Manhaj Al-Mufassirin dan Dirasah fi Ulumi Al-Quran. Beliau juga dikenali kerana pendekatannya yang menggabungkan kaedah tafsir klasik dengan pemikiran moden, serta menekankan betapa pentingnya menjaga adab dan amanah ilmu dalam memahami kalamullah. Ketokohan beliau bukan sahaja diiktiraf di dunia Arab, tetapi juga di peringkat antarabangsa dalam bidang kajian Al-Quran. Seterusnya, dalam karya Dirasah fi Ulumi Al-Quran, Prof. Al-Rumi ini mengupas pelbagai cabang yang berkaitan dengan Al-Quran. Antaranya termasuk sejarah penurunan wahyu, pengumpulan mushaf, kaedah tafsir, qiraat dan juga keindahan bahasa Al-Quran. Beliau menjelaskan bahawa proses penurunan Al-Quran ini secara berperingkat adalah salah satu bentuk rahmat Allah bagi memudahkan manusia memahami dan mengamalkan ajarannya. Seterusnya, dalam penulisan beliau juga, Prof. Al-Rumi ini turut menegaskan bahawa pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Uthman bin Affan dilakukan dengan penuh ketelitian dan kejujuran bagi memastikan keaslian Al-Quran ini kekal terpelihara sehingga ke hari ini. Bukan itu saja, beliau juga membincangkan tentang tanggungjawab seorang mufassir, iaitu pentafsir Al-Quran, yang perlu memiliki ilmu bahasa Arab, pengetahuan hukum syarak serta kefahaman mendalam tentang konteks turunnya ayat. Di samping itu, menurut Prof. Dr. Fad Al-Rumi, keistimewaan Al-Quran ini terletak pada kandungannya yang sempurna, bahasanya yang indah dan mesejnya yang kekal sehingga ke akhir zaman. Beliau menjelaskan bahawa Al-Quran ini bukan sekadar untuk kita membaca, tetapi ia menjadikan panduan hidup yang mencakupi semua aspek kehidupan, iaitu dari segi akidah, ibadah hingga ke moral dan akhlak. Al-Quran ini juga mempunyai kelebihan rohani kerana ia mampu menenangkan jiwa dan
menyembuhkan penyakit hati. Jika kita berasa penat, gelisah, tidak bersemangat, kita bacalah Al-Quran supaya kegelisahan yang ada dalam hati kita akan beransur hilang. Bagi Prof. Dr. Al-Rumi, keistimewaan Al-Quran ini terselah dalam kesinambungannya, kerana di mana mesejnya sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Beliau juga menekankan bahawa Al-Quran ini mengandungi keseimbangan antara akal dan wahyu, iaitu mendorong manusia untuk kita berfikir sambil kita beriman kepada Allah. Dalam erti kata lain, Al-Quran ini bukan hanya untuk kita membaca, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, pandangan tentang keajaiban ilmiah Al-Quran. Dalam membicarakan tentang keajaiban ilmiah Al-Quran ini, Prof. Al-Rumi mengambil pendekatan yang berhati-hati. Beliau berpendapat bahawa Al-Quran ini bukanlah buku sains, tetapi ia mengandungi isyarat dan petunjuk ilmiah yang selaras dengan penemuan moden. Sebagai contoh, Al-Quran ini menyentuh tentang penciptaan manusia daripada tanah dan air, peredaran matahari dan bulan, serta fungsi atmosfera bumi. Semuanya itu menggambarkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam mencipta planet, mencipta manusia dan makhluk-makhluknya. Menurut beliau, keajaiban sebenar Al-Quran ini bukan hanya terletak pada kesesuaian dengan sains, tetapi pada kebenaran yang tidak berubah walaupun masa telah berlalu. Beliau juga menasihatkan agar umat Islam tidak mentafsirkan ayat Al-Quran ini semata-mata untuk membuktikan teori sains, tetapi menekankan bahawa Al-Quran ini adalah petunjuk yang mengajak manusia untuk berfikir dan mengenal siapa pencipta mereka. Pandangan ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam menjaga kesucian tafsir Al-Quran agar tidak terpesong oleh tafsiran yang bersifatkan duniawi. Seterusnya, kepentingan karya dalam dunia moden. Karya dirasa fi ulumi Al-Quran amat relevan dengan zaman moden pada hari ini. Kenapa? Kerana dalam dunia penuh cabaran moral ini dan intelektual, karya ini menjadi panduan bagi pelajar, pendakwah dan masyarakat dalam memahami asas ilmu Al-Quran. Prof. Al-Rumi menunjukkan bahawa pendekatan ilmiah boleh digabungkan dengan untuk melahirkan masyarakat yang seimbang, berilmu, berakhlak dan beriman. Buku Dirasah fi Ulumi Al-Quran ini juga membantu generasi muda seperti kita menghargai keindahan bahasa Arab serta memahami nilai-nilai keadilan, kasih sayang dan tanggungjawab seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, Prof. Dr. Fad Abdul Rahman Al-Rumi ialah seorang tokoh sarjana Islam yang telah banyak menyumbang dalam bidang pengajian Al-Quran. Melalui karya Dirasah fi Ulumi Al-Quran, beliau mengajak umat Islam mendalami ilmu wahyu dengan penuh adab, kefahaman dan keinsafan. Karya ini bukan sekadar bahan ilmiah, tetapi juga ia menjadi panduan hidup, panduan rohani yang menghubungkan manusia dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pelajar dan juga pencinta ilmu, kita perlu meneladani semangat beliau dalam mengkaji dan mengamalkan Al-Qurannya dengan ikhlas dan istiqamah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.